Sains Proses Skill, Tingkatan 5, Bab 3, Kelestarian Alam Sekitar. Mari kita jawab soalan kertas 2, bahagian C. Sebelum menjawab soalan, kamu perlu membaca dan memahami soalan yang diberikan. Perhatikan ayat pernyataan yang diberikan. Pencemaran alam sekitar mengubah ciri fizikal, kimia atau biologi dalam komponen alam sekitar. Soalan A. Terangkan kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. 4 markah diberikan untuk soalan ini. Soalan B. Penghutanan semula, melarang pembakaran terbuka dan mencegah pembakaran hutan merupakan beberapa langkah untuk mengatasi kesan rumah hijau. Ini merupakan ayat pernyataan yang perlu kamu fahami. Berdasarkan ayat tersebut, baca pula soalan yang diberikan. Pada pendapat anda, adakah langkah-langkah tersebut sesuai diambil untuk mengatasi masalah kesan rumah hijau? Kemudian, kamu perlu wajarkan jawapan tersebut. 4 markah turut diberikan untuk soalan ini. Soalan C. Apakah itu mikroplastik dalam rantai makanan? Terangkan konsep ini dengan memberi contoh sumber-sumber utama mikroplastik itu. Soalan C diberikan 4 markah. Secara keseluruhannya, 12 markah diberikan untuk soalan A, B dan C. Mari kita jawab soalan A. Berdasarkan markah yang diperuntukkan, kamu perlu berikan 4 kesan pembuangan sisa industri terhadap alam sekitar. Cadangan jawapan yang boleh diberikan adalah seperti berikut. Memusnahkan habitat flora dan fauna. Menyebabkan pencemaran air. Merendahkan pH air atau tanah. Merosakkan keindahan alam. Soalan B. Perhatikan poin penting yang diberikan dalam soalan ini. Penghutanan semula, melarang pembakaran terbuka dan mencegah pembakaran hutan merupakan beberapa langkah untuk mengatasi kesan rumah hijau. Pada pendapat anda, adakah langkah-langkah tersebut sesuai diambil untuk mengatasi masalah kesan rumah hijau? Di sini, kamu perlu nyatakan persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan ini, iaitu ya atau tidak. Kemudian, barulah kamu wajarkan jawapan tersebut. Berikut merupakan cadangan jawapan bagi soalan yang diberikan. Poin pertama ialah ya. Poin kedua, penghutanan semula seperti menanam semula tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dari udara. Poin ketiga, melarang pembakaran terbuka menghalang pembebasan karbon dioksida ke udara. Dan poin keempat, mencegah pembakaran hutan dapat mengekalkan kehidupan tumbuhan hijau. Seterusnya, mari kita perhatikan soalan terakhir, iaitu soalan C. Apakah itu mikroplastik dalam rantai makanan? Terangkan konsep ini dengan memberi contoh sumber-sumber utama mikroplastik itu. Berikut ialah cadangan jawapan bagi soalan ini. Mikroplastik ialah kepingan plastik yang berukuran kurang daripada 5 mm panjang dan adalah berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik daripada produk plastik dan tekstil buatan atau cat atau peralatan elektronik yang dibuang.